FAM tiada alasan untuk merayu KAFA, Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, disaran akor dengan keputusan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA, dalam kes pemalsuan dokumen 7 pemain warisan, tanpa membawa isu itu ke Mahkamah Timbang Tarasukan, CAS. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Kelantan, KAFA, Hussein Deraman, berkata rayuan ke CAS bukan langkah wajar kerana hujah dan fakta yang dikemukakan FIFA sudah jelas, sekaligus dikuatiri hanya menjejaskan kredibiliti FAM. Daripada segi profesionalisme, FAM tidak perlulah merayu kerana tiada alasan untuk berbuat demikian. Melihat kepada fakta yang ada, memang tidak ada asas untuk dibawa ke CAS, katanya ketika dihubungi. Beliau menegaskan FAM wajar melangkah ke hadapan dan menjadikan insiden tersebut sebagai pengajaran penting. Pengalamannya mengendalikan kontrak pemain dan pegawai luar negara bersama Kelantan FA, katanya, membuktikan kepentingan mengurus hal bola sepak secara profesional. Taraf profesionalisme FIFA dalam menangani isu berkaitan ahli gabungan sangat tinggi. Dalam kes ini, FAM lebih baik akur dengan tindakan FIFA, katanya.